Assalamualaikum dan salam mensyummadari. Bersama saya Awak Ulfa dan saya Dia Resha dalam buletin TV Mumtaz bagi aktiviti bulan September. Pada 8 September 2025, Majlis Pelancaran Penerapan Konsep Generasi Madani 2025 telah diadakan bagi memberi pendedahan kepada warga sekolah tentang nilai-nilai murni yang terkandung dalam konsep generasi madani. Pada 22 September 2025, satu majlis penutupan showcase KIMUR telah dilaksanakan bagi menghargai peserta yang telah mencipta inovasi bagi projek tersebut. Majlis penutupan telah diraikan dengan penuh kegembiraan sambil memberi penghargaan kepada peserta dan guru pembimbing yang terlibat. Seterusnya, pelancaran Minggu STEM telah berlangsung dengan penuh semangat. Pada hari yang sama juga, pihak My Mobile Planetarium telah datang untuk mempromosikan aktiviti jelajah angkasa kepada murid-murid. Program Jom Jelajah Angkasa telah dijalankan pada 23 September 2025. Kawan-kawan, bila awak masuk dalam planetarium tu kan, awak nampak banyak planet, angkasawan dan bintang. Macam dekat angkasa betul-betul. Best sangat. Bagi memperingati kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad SAW, sekolah telah mengadakan sambutan Maulidur Rasul pada 26 September 2025. Antara aktiviti menarik ialah perarakan, marhaban, berzanji, cukur jambul dan tahnik bagi guru-guru dan AKP yang baru menimang cahaya mata. Penutupan bulan kebangsaan turut diadakan dengan meriah pada 12 September 2025. Pertandingan busana berteka dan nyanyian lagu patriotik dijalankan bagi menambahkan lagi semangat cintakan negara. Tahniah kepada semua yang terlibat menjayakan majlis ini. Sekolah kita sekali lagi mencatat kejayaan membanggakan apabila Cikgu Nur Hazira binti Khairuddin telah berjaya meraih tempat ketiga dalam simposium unit bimbingan dan kaunseling peringkat negeri. Tahniah diucapkan kepada beliau atas pencapaian ini. Semoga kejayaan ini menjadi inspirasi kepada seluruh warga sekolah. Ini saja laporan buletin sekolah untuk kali ini. Syabas dan tahniah kepada semua yang telah menjayakan program sepanjang bulan ini. Saya Dia Resha dan saya Awak Ulfa, wartawan cilik anda, melaporkan buletin sekolah. Jumpa lagi dalam edisi yang akan datang. Buletin TV Mumtaz. Salam ceria, berita gembira terus dari PSS.